Assalamualaikum. Ini hasil meracun menggunakan kanvas sebulan yang lalu. Sampai ke tanah, babe. Kanvas ni dia tak mengganggu akar. Dia tak macam jenis serap. Dia sentuh. Yang mana yang macam ni tak kena. Botak terus tu. Jadi kalau meracun kanvas ni mesti sebulan sekali. Hasilnya macam ni. Dia tak mengganggu pokok. Rumput saja. Buah pun cantik. Dia dah nak tumbuh balik lah. Sebab musim hujan. Korang tengok dekat yang saya hantar tu. Dekat video ni ada. Korang nak beli. Racun sentuh kanvas.